Assalamualaikum Acik. Waalaikumsalam. Acik nama siapa? Salmila. Acik Samila. Acik dari mana Acik? Daripada Pancung. Dari Pancung Muar. Stella di Dengar cerita Acik customer lama, betul Ya, ke? repeat balik. repeat lagi. Customer lama repeat balik. InsyaAllah akan datang pun repeat lagi. Repeat lagi. Repeat lagi. Yang lepas Acik ambil set apa Acik? Sofa. Barangnya masih ambil lagi tak Okey, Acik? Alhamdulillah. Kualiti cantik lagi. Tadi Acik cerita dengan kita macam mana Acik? Tak perlu nak. Tak perlu nak lap. Tak Tak perlu ada nak lap. Okey, jaga pun senang. Kualiti pun bagus. Alhamdulillah. Kali ni Acik datang lagi sekali ambil apa pula? Ambil almari sudut pula. Almari sudut. Pik 6 juga sama kilang dengan sofa. Sama. Sama kilang. InsyaAllah akan datang pun sama kilang lagi. Sama kilang lagi. Acik, daripada segi layanan Acik, waktu first time kita orang serve Acik dulu sampai sekarang okey tak? 5 bintang. Bintang. Ada beza tak Acik dulu sampai sekarang? Makin cantik, makin berseri, makin bagus. Alamak Acik. Okey, salah kat puas Ijan. InsyaAllah. Nak jumpa. Cuba Acik kata-kata untuk Bu Ijan. Kata-kata ada kata-kata tak Acik untuk Bu Ijan? Okey, terima kasih Wijan kerana kamu kakak apa Acik boleh pakai set jati dengan harga yang berpatutan. Alhamdulillah. Dengar bos. Bos tengah tengok ni. baik. Acik, ada sedikit nasihat tak Acik yang boleh bagi dekat kita orang sebagai anak muda? Anak muda ni belajar lebih ni Acik. Sebagai anak muda, kalau boleh kita bekerjasama, jangan ada iri hati. Lepas tu kefahaman tu yang penting. Faham sesama. Jangan hati nak kena bersih. Betul. Siapa dah bersama dengan Acik Pancung semalam? Kita jangan ada iri hati sikit pun jangan ada. Betul. Walaupun tengok kawan kita lebih, kita kurang, kita kena bersyukur apa yang kita ada. Betul. Betul Acik. Alhamdulillah. Kena bersih dengan Ni yang boleh lepas beg tanda ni. Oh ya, ada nak cakap apa untuk Acik tak? Tak ada. Okey. Cakap apa wakil papa? Ada cakap apa dengan Acik? Terima kasih cepat. Tadi bukan main lagi kamu bercakap. Tadi Oh, ada Imalah, main. Imalah. Imalah. Wakil papa. Wakil papa. Pakai papa. Okay, so jadi Acik, Ha, apa perasaan Acik datang sini waktu first time dulu datang sini Acik? sama je. Sama je. Sama je. Layanan sama je. Sama Tak je. ada berubah. Tapi Acik hari ni bergembira dapat jumpa kamu dua orang. Terima Anak dia lagi kasih. kan? Ni wife dia. Bukan. 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 Bukan.